Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin ISMA 2 November 2012 bersama saya Abdul Ghaffar Mahdi. Kita ikuti 3 tajuk utama hari ini. Islam liberal menyusup secara halus. Kerajaan perlu halang K-pop. Misi kemanusiaan Amam Palestin ke-10 berjaya. Umat Islam diseru supaya lebih berhati-hati dengan fahaman Islam liberal yang menyusup masuk ke negara ini secara halus. Ahli Jawatankuasa Pusat ISMA, Ustaz Hazizi Abdul Rahman berkata, meskipun kumpulan yang memperjuangkan Islam liberal tidak mengaku mereka adalah pejuang Islam liberal, namun hasil penelitian kenyataan-kenyataan mereka dalam pelbagai isu dapat dikenal pasti bahawa mereka adalah pejuang Islam liberal di Malaysia. Berdasarkan kepada statement-statement kenyataan yang mereka buat atas isu-isu yang berlaku seperti isu murtad, isu hukuman sebat pada wanita dan sebagainya, dan juga berdasarkan kepada buku-buku yang mereka terbitkan, konsisten mereka membawa fahaman Islam liberal walaupun mereka tidak mengaku. Jadi kita di Malaysia, umat Islam di Malaysia harus mengambil langkah lebih berhati-hati kerana serangan pemikiran itu berlaku secara amat halus. Tambah beliau, punca mengapa generasi muda mudah terkeliru antara Islam sebenar dengan Islam liberal adalah kerana golongan Islam liberal tetap menggunakan dalil Al-Quran dan hadis tetapi ditafsirkan mengikut akal mereka semata-mata. Amat membimbangkan pada kita, generasi muda tak dapat membezakan antara Islam yang benar berdasarkan kepada Quran dan hadis dan juga Islam yang liberal ini, kerana Islam liberal di Malaysia ini juga menggunakan hujah-hujah Al-Quran tetapi menurut tafsiran akal mereka semata-mata. Beliau berkata demikian semasa ditemui wartawan ISMA Kuala Lumpur selepas menyampaikan ceramah perdana yang bertajuk Ancaman Islam Liberal di Masjid Ikhlasiyah, Pantai Dalam, Kuala Lumpur, Rabu lalu. Dalam sesi yang sama, Ustaz Hazizi ditanya tentang projek rumah ibadat kita yang telah dijalankan oleh sekumpulan anak muda bertujuan untuk memupuk persefahaman antara masyarakat berbilang agama di Malaysia. Tegas beliau, projek ini diadaptasi daripada amalan di negara barat yang menjadikan sesuatu ruang dikongsi bersama oleh penganut semua agama untuk beribadat. Dan gejala ini lahir daripada fahaman pluralisme yang juga hasil fahaman liberal. Jadi itu merupakan satu gejala mereka nak bawa konsep tersebut dalam negara kita yang sebenarnya lahir daripada fahaman pluralisme agama. Pluralisme agama. Jadi pluralisme agama ini juga merupakan lahir daripada fahaman liberal. Bila kita mempunyai fahaman liberal, maka kita akan bawa fahaman pluralisme agama ini juga. Namun beliau yakin projek tersebut tidak akan mendapat sambutan ramai kerana majoriti umat Islam masih berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Saya tak rasa mereka mendapat sambutan ramai sebab majoriti rakyat umat Islam di negara ini masih lagi berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sebenar, dan mereka amat memandang tinggi kedudukan ulama sebagai golongan yang berautoriti untuk bercakap dalam hal agama. Itu majoriti. Projek Rumah Ibadat Kita dianjurkan oleh kumpulan belia yang menamakan diri mereka sebagai Kota Kita. Mereka telah menjalankan pelbagai acara termasuk acara pemetaan, kaji selidik, fotografi dan video yang diadakan di rumah-rumah ibadat seperti kuil Hindu, tokong Buddha, gereja Kristian dan surau. Persatuan Belia Islam Nasional Pembina membantah secara konsisten sebarang penganjuran konsert K-pop yang bakal berlangsung di Malaysia. Susulan daripada laporan TV ISMA baru-baru ini berhubung penganjuran konsert K-pop Storm di Sunway Lagoon, Presiden Pembina Ibrahim Muhammad Hassan menegaskan agar Kementerian Pelancongan sebagai badan yang menyokong bersama Korea Tourism Organisation menyemak kembali penganjuran konsert tersebut. Katanya lagi, pembina melihat keadaan yang berlaku sebagai agenda kapitalis yang menyerang golongan remaja Muslim secara halus sekaligus mencairkan jati diri belia itu sendiri. Menyeru supaya
Kementerian Pelancongan melihat balik, sebab anjuran K-pop ni mendapat sokongan daripada Tourism Malaysia, yang mana Tourism Malaysia ini adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan. Sebab pembina melihat ini adalah salah satu daripada agenda kapitalis, di mana ada permintaan, di situ adanya supply. And maknanya kalau ramai orang nak, mereka akan anjurkan. Jelasnya lagi, bantahan ini adalah lanjutan daripada bantahan yang sama terhadap persembahan K-pop yang dianjurkan semasa himpunan jutaan belia pada Mei lalu. Dalam pada itu, Ibrahim yang turut mewakili suara belia dan mahasiswa mempertikaikan janji kerajaan dalam usaha pembangunan modal insan namun tidak selaras dengan keadaan yang berlaku hari ini dan tidak pula dibentangkan secara terperinci di dalam bajet 2013. Mana yang kerajaan menjanjikan pembangunan insan, mana pembangunan modal insan yang dijanjikan oleh kerajaan. Dalam bajet 2013 kita tak nampak apa-apa pun dibahaskan tentang pembangunan modal insan secara terperinci. Sekarang ini dia nak menghancurkan lagi jati diri para belia kita. Jadi Datuk Seri Najib sendiri perlu mengambil berat tentang isu ini. Selain kerjasama yang wajar diberikan oleh pihak ibu bapa, JAKIM serta beberapa pihak lain dalam menyekat golongan remaja daripada terlibat dengan penganjuran konsert sedemikian, Presiden Pembina turut menggesa agar golongan remaja sendiri dapat mengelakkan diri daripada hadir ke konsert tersebut. Elakkan diri anda daripada sertai konsert ini. Sebab dalam iklan mereka mengeluarkan bahawa konsert K-pop terbesar akan melanda Malaysia. Saya bimbang bahawa balak daripada Allah SWT yang besar akan melanda Malaysia. Sekiranya kita bersekongkol dalam penganjuran dan terlibat secara langsung dengan penganjuran K-pop ini. Saya rasa macam tak berapa nak relevan lah, sebab tengok daripada konsep K-pop tu, cara diorang berpakaian, lepas tu tarian diorang macam ada unsur-unsur negatif. So tak sesuai dengan dunia kita lah kat timur kan. Kita kat timur kan. So mempengaruhi budak-budak. Dia berbentuk hiburan yang terlebih-lebih, sebabnya mungkin orang yang mengadakan konsert tu tak berguna pakaian dia orang pun mungkin tak menutup aurat kan, memberi impak negatif pada orang-orang yang menontonnya. Tidak sepatutnya diadakanlah, kerana bagi saya apabila adanya K-pop seperti ini, jadi berlaku pergaulan bebas antara diorang, antara lelaki dan perempuan, dan lebih menyebabkan rakyat Malaysia ni taksub kepada K-pop itu sendirilah. Misi Kemanusiaan Aman Palestin ke-10 yang membawa sumbangan ibadah korban bernilai RM620,000 ke Gaza disifatkan sebagai misi yang berjaya oleh bekas Mufti Johor, Datuk Noh Gadut. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita setelah selamat tiba ke tanah air bersama 23 orang ahli rombongan yang lain. Dan juga kita melihat semua hasil rombongan kali ini saya ingat paling berjaya. Walaupun yang dulu berjaya juga, dulu berjaya 80%, ini 9.9%. Pertama keselamatannya, yang kedua menyeluruh, amat menyeluruh sekali. Kita pergi. Misi ini telah berjaya masuk ke Gaza selama 5 hari bermula 24 hingga 29 Oktober. Rombongan yang turut disertai oleh para dermawan, penaja anak yatim dan wakil media telah dibawa melihat projek-projek kebajikan yang dikendalikan oleh Aman Palestin hasil sumbangan rakyat Malaysia. Ketua Misi Ustaz Anas Abdul Wahab berkata kesemua sumbangan ibadah korban yang bernilai RM620,000 telah diagihkan di 3 buah tempat iaitu Gaza, Tebing Barat dan Hebron. Kami telah membawa lebih kurang pada misi kali ini $200,000 lebih kurang RM600,000 Malaysia yang telah kami salurkan di 3 kawasan. Pertamanya iaitu di Gaza sendiri yang kami telah laksanakan ibadah korban sebanyak 40 ekor lembu dan juga 70 ekor kambing. Dan juga di Tebing Barat kita masih menunggu laporan, dan juga di Hebron sendirilah di kawasan Masjidil Aqsa. Dan ini semua merupakan usaha-usaha gigih rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan.
Peserta rombongan wanita yang juga ahli Lembaga Pengarah Aman Palestin, Puan Hashimah Saleh berkata beliau sempat bertemu dengan seorang ahli parlimen wanita yang komited dalam membangunkan keupayaan wanita Palestin. Saya telah berjumpa sendiri dengan seorang ahli parlimen wanita Hamas, yang sangat tinggi cita-cita dia untuk nak membangunkan semula jati diri wanita dan remaja-remaja perempuan di sana. Jadi dia minta sangat supaya kita boleh mengadakan kerjasama supaya boleh kita bawa mereka keluar untuk latihan, untuk membuat tadika sendiri, untuk jati diri sendiri, macam-macam projek yang dia cadangkan kepada kita. Ya, supaya bila mereka pulang semula ke Gaza, mereka ini jadi orang-orang yang hebat, tidak orang-orang yang lemah, takut kan selepas perang. Rombongan ini tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam kira-kira jam 6 petang. Saya sebagai penyumbang, saya pergi sendiri untuk tengok sendiri projek dan saya sangat-sangat berpuas hati dengan Aman Palestin kerana usaha mereka yang begitu sungguh-sungguh dalam membantu rakyat Palestin dan juga sehingga diiktiraf sendiri oleh kerajaan Palestin sendiri, iaitu Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Jadi saya selepas ini insya-Allah saya akan menyumbang lagi dengan Aman Palestin dan akan mengajak kawan-kawan saya dan juga saya punya jaringan-jaringan perniagaan saya untuk turut sama menyumbang dengan Aman Palestin. Antara perasaan yang menguncakan adalah apabila masuk Gaza kita akan rasa begitu tenang. Mungkin kita gambarkan suasana kurang dan sebagainya, tapi bila kita masuk sebenarnya keadaan begitu aman dan tenang. Kalau ada misi lagi memang saya antara orang pertama yang akan angkat tangan lah kalau diberi peluang. Jadi memang sungguh-sungguh merupakan satu peluang yang baik untuk saya pergi ke sana. Yang di-Pertua ISMA Johor, Tuan Haji Muhammad Tahir Hamdan menyifatkan bahawa kesedaran umat Islam hari ini semakin meningkat dalam kalangan masyarakat sekaligus memperlihatkan perkara positif secara jelas terhadap kebangkitan umat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena program Tautan Kasih Korban ISMA Johor 27 Oktober lalu yang bertempat di Masjid Al-Masyhur, Simpang Parit Mansur, Benut, Pontian. Kesedaran di kalangan masyarakat untuk membuat satu ibadat yang dulu kita rasa satu yang janggal, mana dulu memang kita rasa setengah-setengahnya memang buat. Tapi kesedaran yang akan timbul. Inilah sebenarnya kebangkitan umat di Malaysia. Katanya lagi, kebangkitan tersebut perlu diselaraskan dengan peranan yang dipertanggungjawabkan terhadap umat Islam dengan menjadikan masjid sebagai pusat tumpuan dan golongan muda pula menjadi sasaran. Apakah sebab kita di kawasan seperti masjid ini, kita marilah menjadikan masjid sebagai tempat tumpuan. Kalau kita dapat membawa orang-orang muda, orang-orang muda datang ke masjid bersama-sama, insya-Allah kita akan jalan kuasa masjid daripada imam daripada kursi dan kursinya sama-sama memberi sumbangan bagaimana dia nak mengajak masyarakat supaya mendekati masjid. Program ini telah disertai oleh lebih 200 orang peserta termasuk ahli, sukarelawan korban dan penduduk setempat. Ia bertujuan bagi membuka ruang kepada ahli ISMA Johor yang berkemampuan terlibat dalam ibadah korban sekaligus meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat Islam dalam sambutan Aidiladha. Aktiviti seperti penyembelihan, melapah, memasak, menyampaikan sumbangan daging korban secara langsung dan ziarah fakir miskin turut diadakan secara bersama. Turut diadakan tazkirah zuhur dan forum tautan kasih bagi menambahkan kefahaman masyarakat terhadap hakikat ibadah korban yang sebenar. Saya terima kasih kepada ISMA kerana sudi bersama-sama dalam penyertaan ibadah korban pada tahun ini. Jadi itu sajalah harapan saya. Alhamdulillah pada hari ini dapati sambutan dalam kalangan masyarakat dan ahli-ahli ISMA Negeri Johor mendapat sambutan yang baik, dan di pihak pengarah program saya mewakili ISMA Negeri Johor mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Masjid Al-Masyhur yang sudi menerima program ini sebagai kerjasama bersama, insya-Allah. Saya
Rasa gembira dan bersyukur sekali kami daripada Singapura dapat sama-sama meraihkan Hari Aidiladha dengan mengadakan majlis korban kasih ditajuk oleh ISMA Johor lah. Dan kami harap pada masa akan datang juga kita dapat bekerjasama lah dengan apa-apa aktiviti yang ada. Program ini salah satu wadah ataupun cara ISMA untuk mendekatkan kepada masyarakat, menyumbang kepada masyarakat yang mana ahli-ahli ISMA terbabit secara langsung untuk dalam terutamanya dari segi masakan, dari segi melapah, yang mana kebaikan program ini dapat sama-sama dirasai oleh masyarakat. Saudara, orang yang berjaya ialah orang yang melakukan tindakan yang tidak mampu dibayangkan oleh orang lain, malah tidak mampu dilakukan oleh orang besar sekalipun. Fikir-fikirkan. Dengan itu, sekian berita. Salam hormat dan Assalamualaikum.